Assalamualaikum dan selamat datang semua. Hari ini kita akan sama-sama menyelami satu gambaran masa depan yang terus terang sangat mengagumkan. Seperti yang dilakarkan dalam Al-Quran. Fokus kita adalah pada surah Az-Zumar dan kupasan kita ini akan berpaksikan kepada tafsir Ibn Kathir. Kita semua sibuk dengan kehidupan seharian kan? Tapi surah ni, ia macam mengajak kita berhenti sekejap dan melihat jauh ke hadapan. Ia menyajikan satu visi yang sangat sinematik tentang apa yang akan berlaku bermula dari dunia kita sekarang sampailah ke hari pengadilan. Jadi, dari mana keseluruhan kisah yang epik ini bermula? Semuanya berpangkal pada satu prinsip yang paling asas yang ditujukan kepada kita semua, seluruh umat manusia. Mesej utamanya ialah tauhid. Mudah kata, ia adalah seruan untuk menyembah Tuhan dengan setulus-tulusnya. Menurut tafsir Ibn Kathir, surah ini betul-betul menekankan supaya kita tinggalkan apa jua bentuk penyembahan selain daripadanya dan tumpukan seluruh ketaatan kita hanya dan hanya kepada Sang Pencipta. Okey, daripada seruan asas tentang tauhid tu, naratif surah ni kemudiannya beralih kepada satu realiti yang mau tak mau pasti akan dihadapi oleh setiap daripada kita. Kita selalu anggap kematian ni sebagai penamat kan? Tapi surah ni membingkaikannya secara berbeza. Ia bukan pengakhiran. Sebaliknya, ia adalah satu gerbang peralihan. Detik di mana perjalanan kita yang sebenar ke alam gaib baru saja nak bermula. Sekarang kita masuk ke babak yang paling dramatik. Ini boleh dikatakan sebagai kemuncak kosmik bagi keseluruhan rantaian peristiwa yang digambarkan. Sedia? Tafsir Ibn Kathir menjelaskan akan ada satu tiupan sangkakala yang pertama. Bunyi ini bukanlah bunyi biasa. Ia adalah isyarat permulaan bagi satu malapetaka yang akan menggegarkan seluruh alam semesta. Kesan tiupan pertama ni, total, mutlak, seluruh alam yang kita kenal, bumi, bintang, galaksi, semuanya akan hancur lebur. Ia adalah penamat sepenuhnya bagi dunia kita sekarang. Tapi cerita tak berakhir di situ. Selepas satu tempoh masa berlalu, akan ada satu lagi bunyi yang sangat berbeza kedengaran. Tiupan yang kedua. Dan tujuan tiupan kedua ni 100% berbeza. Kalau yang pertama untuk mematikan, yang kedua ni pula untuk menghidupkan. Inilah detik kebangkitan semula. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampailah orang yang terakhir akan bangkit kembali untuk satu perhimpunan besar. Okey, semua orang dah pun dibangkitkan. Jadi, apa yang berlaku seterusnya? Dari sini, kita beralih ke fasa berikutnya, hari pengadilan. Cuba bayangkan suasana ni. Ayat ni melukiskan satu pemandangan di mana bumi diterangi bukan oleh cahaya matahari, tapi oleh cahaya keadilan Tuhan sendiri. Semua buku amalan kita akan dibentangkan, tiada apa yang tersembunyi. Dan kat sinilah letaknya satu perkara yang sangat menarik. Nama surah ini sendiri, Az-Zumar, yang bermaksud rombongan-rombongan. Ini bukan kebetulan. Ia secara langsung menggambarkan apa yang akan berlaku. Tafsir Ibn Kathir menghuraikan bahawa kita semua akan diasingkan dan digerakkan dalam kumpulan-kumpulan. Dan secara amnya akan ada dua kategori utama rombongan ni. Di satu pihak, rombongan orang bertakwa. Mereka yang hidupnya sentiasa berlandaskan keimanan, manakala di pihak yang lain, rombongan orang kafir. Mereka yang menolak kebenaran. Asas pengasingan ni, pilihan dan amalan kita sewaktu di dunia. Baik, jadi setiap rombongan ni sedang bergerak menuju ke destinasi akhir masing-masing. Dan seperti yang kita boleh agak, kedua-dua destinasi ini sangat berbeza. Bagi rombongan orang-orang bertakwa, perjalanan mereka berakhir dengan begitu indah. Mereka dipimpin dengan penuh kemuliaan ke syurga. Dan bayangkan, pintu-pintunya dah sedia terbuka luas, seolah-olah memang menanti kedatangan mereka. Para malaikat menyambut dengan ucapan salam sejahtera, satu sambutan yang abadi. Tapi bagi rombongan yang satu lagi, keadaannya jauh berbeza. Mereka bukan dipimpin, tapi dihalau ke neraka. Bila mereka tiba, pintu-pintunya masih tertutup rapat, hanya dibuka bila mereka dah ada betul-betul di depannya. Dan sebelum masuk, mereka disoal oleh para penjaga, "Bukankah dulu Rasul telah datang kepada kamu?"
Dan akhirnya, sampailah kita kepada kata putus yang muktawad. Tiada rayuan lagi. Bagi orang bertakwa, diumumkan kepada mereka ganjaran yang terbaik. Manakala bagi mereka yang sombong dan ingkar, diumumkan pula balasan yang seburuk-buruknya. Inilah dua pengakhiran yang sangat berbeza yang diperincikan dalam surah ini. Jadi, selepas kita mengikuti keseluruhan perjalanan yang digambarkan dalam surah Az-Zumar ni, ia seolah-olah membawa kita kembali kepada diri kita sendiri. Di sini, sekarang, visi masa depan itu sangat jelas. Laluan-laluannya dah pun dibentangkan. Persoalan terakhir yang surah ini tinggalkan untuk kita renungkan ialah, rombongan yang manakah menjadi pilihan kita? Kerana pilihan itu, kita yang buat hari ini.